Assalamualaikum dan salam pengakap bersama saya kembali Aiman T dalam apa SPKNG Pahang buat hari ini. Okey, sekarang saya ada di salah satu lokasi projek SPKNG Negeri Pahang, iaitu tempat pengumpulan pakaian terbesar korang. Okey, sebelum ni saya ada tunjuk video yang kita buat pengumpulan barang di Pondok Kelana. Okey, hari ni saya akan tunjuk lokasi yang terbesar untuk pengumpulan barang, iaitu Dewan Kemunting. Di sini juga kita akan menggunakan konsep yang sama seperti di Scout Charity Shop di Pondok Kelana. Kita akan sorting barang, kita akan pilih mana yang elok, mana yang tak elok, dan pakaian tersebut kita akan sumbangkan ataupun kita akan jual, dan dana tersebut kita akan buat projek charity. Okey korang, kepada yang berminat ingin sumbangkan pakaian korang ataupun apa-apa barangan yang boleh dipakaikan lagi, sebentar lagi kami akan tunjuk bagaimana cara nak sampai ke Dewan Kemunting ni. Sangat mudah. Kita sediakan keadaan drive-thru, korang tak perlu berhenti lama-lama, dan kita juga akan tunjuk mana pintu masuk, pintu keluar untuk drive-thru. Okey, ini adalah pintu masuk dan sebelah sana adalah pintu keluar untuk drive-thru. Mudah kan? Okay, so mana yang nak menyumbang, korang boleh datang ke Dewan Kemunting ni untuk drive-thru pakai korang. So, next, jumpa lagi.